Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum saya mulakan, mari kita saksikan respon balas yang berhormat Datuk Seri Tengku Zafrul kepada isu yang saya bangkitkan tempoh hari berkenaan dengan komitmen pembelian LNG oleh Malaysia kepada negara Amerika Syarikat sebanyak USD 3.4 bilion setahun bersamaan dengan RM16.15 bilion setahun, iaitu perjanjian perdagangan timbal balas Malaysia Amerika Syarikat khususnya mengenai kepentingan Sabah dan Sarawak. Yang ini seorang lagi, Datuk Aziz Jaman, Ketua Penerangan Warisan. Bila Petronas umum nak beli LNG dari Amerika Syarikat, terus dia melenting. Daripada mengukuhkan kapasiti Sabah dan Sarawak, Putrajaya memilih untuk membeli gas dari Amerika Syarikat. Ini tidak masuk akal. Untuk makluman, Datuk Aziz ni pernah jadi Timbalan Menteri Dalam Negeri dari 2018 hingga 2020. Cuba teka, masa dia jadi Timbalan Menteri, ada tak Petronas beli LNG dari Amerika Syarikat? Tepat sekali. Ya, masa dia jadi Timbalan Menteri pun, Petronas dah mula beli LNG dari Amerika Syarikat. Pada masa tu, ada tak dia bising kata pembelian ni tak masuk akal? Tak ada langsung ya. Sepatah haram pun tak bantah. Maksudnya, semasa dia jadi kerajaan pusat, tak ada masalah Petronas beli LNG dari Amerika Syarikat. Tapi bila dia bukan lagi jadi kerajaan pusat, terus kata Petronas tak patut beli dari Amerika Syarikat. Macam-macam lah orang zaman sekarang ini. Pandai-pandailah korang pilih wakil rakyat nanti ya. Saya lihat video daripada Yang Berhormat Menteri ini tidak pun menjawab soalan saya. Saya cuba rangkumkan dan ringkaskan untuk Yang Berhormat Menteri agar faham soalan saya. Soalan saya, mengapa Petronas masih terus membelanjakan uang untuk gas asing apabila sumber gas di Sabah sendiri masih belum dimajukan sepenuhnya untuk kegunaan industri hiliran di peringkat negeri Sabah? Instead of menjawab soalan saya, Yang Berhormat Menteri memilih untuk menyerang saya dengan mempersoalkan peranan saya sewaktu saya memegang jawatan Timbalan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Baik, memandangkan Yang Berhormat Menteri mulakan serangan sebegini, okey. Sekarang dengar. Pertama, apa kaitan Kementerian Dalam Negeri dengan Petronas? Sebagai Timbalan Menteri, saya tidak masuk di dalam mesyuarat jemaah menteri. Dan sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri, saya tidak mempunyai akses terhadap keputusan pelaburan Petronas. Apa yang pasti, semasa saya menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri dahulu, saya suarakan masalah-masalah persempadanan, masalah-masalah keselamatan, dan kelemahan-kelemahan kelengkapan keselamatan termasuklah di wilayah Sabah sesuai dengan kapasiti saya. Lebih memalukan Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri yang digambarkan sebagai orang yang bijak pandai oleh penyokong-penyokongnya ini cuba mengelirukan atau memperbodohkan rakyat Malaysia mengenai peranan anggota pentadbiran. Yang Berhormat Menteri tahu Timbalan Menteri bukan anggota jemaah menteri. Yang Berhormat Menteri jawab soalan saya, bukan spin dan tanya apa yang saya buat ketika saya menjawab jawatan Timbalan Menteri. Lambat atau cepat, pernah atau tidak, itu bukan isu pokoknya Yang Berhormat Menteri. Menjadi tanggungjawab saya sebagai orang Sabah yang mempunyai kesedaran, mempersoal dan memainkan peranan semak dan imbang atas semua tindakan kerajaan termasuk keputusan komersial oleh GLC, lagi-lagi melibatkan GLC seperti Petronas yang mempunyai kaitan besar dengan Sabah. Yang Berhormat Menteri, warisan sejak memegang tampuk kuasa pada tahun 2018 bersama dengan Pakatan Harapan ketika itu telah memainkan peranan besar memberikan kesedaran bukan saja kepada rakyat Sabah tetapi memberikan kesedaran kepada kerajaan bagi menunaikan hak-hak Sabah di dalam Perjanjian Malaysia tahun 1963. Malah semasa kami memegang kuasalah cukai jualan ke atas produk petroleum sebanyak 5% di Sabah telah dikenakan kepada syarikat-syarikat minyak termasuk Petronas. Nah, berbalik kepada persoalan Petronas tadi. Yang Berhormat Menteri mungkin boleh jawab, berapakah jumlah gas di Sabah dan di Sarawak yang diproses melalui industri hiliran di kedua-dua wilayah ini? Dan berapakah pula yang diproses di luar daripada wilayah ini? Kalau tidak boleh bagi angka, bagi peratusan pun okey, Yang Berhormat Menteri. Kedua, berapakah jumlah petroleum dan gas yang dikutip di Sabah sejak Petronas ditubuhkan kira-kira 50 tahun yang lalu? Berapa jumlah dan berapa nilai? Dan
daripada jumlah itu, berapakah industri hiliran di Sabah yang dicipta bagi memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan di Sabah? Ketiga, adakah gas yang dibeli di US itu untuk portfolio dagangan global Petronas atau adakah ia untuk kegunaan domestik di Malaysia? Dan jika dia untuk kegunaan domestik, ianya akan menjadi persoalan yang lebih menarik. Mengapa import gas untuk kegunaan domestik apabila kita ada gas di Sabah dan Sarawak? Nah, soalan terakhir saya pula, adakah sebelum perjanjian perdagangan timbal balas Malaysia dan Amerika Syarikat ini ditandatangani, adakah kerajaan Sabah dan Sarawak telah dilibatkan? Adakah input dan cadangan daripada kedua-dua kerajaan ini, khususnya mengenai isu gas, telah diambil kira? Atau sekadar diberikan taklimat? Sekadar ingin mengingatkan, Sabah, Sarawak dan Melaya adalah rakan kongsi sama rata. Sabah bukan sekadar nasi tambah. Saya ingin mengingatkan, berbalik kepada kenyataan awal saya tempoh hari. Jika kerajaan persekutuan mampu membeli produk LNG daripada Amerika Syarikat sebanyak USD 3,4 bilion setiap tahun, malah ada hati ingin melabur di negara Amerika Syarikat yang jauh lebih maju, maka berasaslah jika Sabah menuntut untuk kerajaan persekutuan membayar 40% kutipan cukai ke atas Sabah selaras dengan persetujuan perjanjian Malaysia tahun 1963 yang sememangnya termaktub di dalam perlembagaan. Dan kamu mampu beli bilion-bilion dan melabur di luar negara, tunaikan dan bayar tuntutan 40% kami. Secara jujur Yang Berhormat Menteri, kami tidak kisah pun. Kamu mau melabur bilion-bilion, malah trilion-trilion sekalipun. Tapi tunaikan constitutional right kami. Itu hak Sabah dalam perlembagaan Malaysia. Jadi, Yang Berhormat Menteri, ini soalan susulan-susulan saya kepada Yang Berhormat Menteri. Sama ada YB nak jawab atau tidak, saya tidak meletakkan harapan tinggi untuk dijawab. Kerana kenyataan dan persoalan saya sebelum ini pun Yang Berhormat tidak jawab. Malah pusing pula pada serangan pribadi ke atas saya. Yang Berhormat Datuk Seri Tunku Zafrul sebenarnya hebat orangnya, tidak dinafikan. Hebat. Hebat, hebat. Pernah jadi Menteri Keuangan Malaysia. Sekarang jadi Menteri MITI pula. Jawatan dalam parti pun tinggi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Silap, sorry. Ahli PKR. Sudah diterima masuk kah Yang Berhormat Menteri? Masuk PKR sudahkah atau belum? Saya pun tidak pasti. Bukan apa. Betapa hebatnya Yang Berhormat Menteri ini, walaupun PMX pernah cakap dulu, Menteri Keuangan bangang. Bukan saya cakap, PMX cakap. Saya tanya dia, Yang Berhormat Menteri Keuangan, Menteri Bank kan Menteri Rakyat? Dia tak jawab. Sebab semua keputusan dia itu memihak kepada bank. Datang Kuala Selangor, saya nak tolong rakyat, nak bagi ini. Itu pun ada macam-macam. Terima kasih. Bangang situ. Iya. Kita perjuangan ni tak bukan wayang. Sungguh-sungguh, percaya, yakin nak tolong. Kalau nak tolong kamu Menteri Keuangan, tolonglah rakyat. Orang tengah susah, COVID. Tapi entah apa ilmunya Yang Berhormat Menteri ini masih boleh masuk dalam kabinet PMX itu sendiri. Hebat. Hebat YB. Hebat. By the way, Yang Berhormat Datuk Seri Tunku Zafrul tanding kursi mana? Yang Berhormat bertanding atas tiket parti mana? Atau masih keliru lagi? Sekian. Terima kasih.